Perkataan tu'ti, ini dia memberi, dia perempuan memberi. Kalau ana, saya memberi. U'ti. Kalau kami, nahnu. Nu'ti. Kalau dia lelaki, wa. Yu'ti ru'ya. Okay. Kalau anta, awak yang memberi, awak lelaki. Sama juga. Balik sama tak berubah. Cuma konteks penggunaan dia yang berbeza. Anta tu'ti, awak memberi. Contohnya, anta tu'tinal hadaya. Ini saya bagi contoh ayat lain. Awak memberikan kepada kami hadiah. Al-hadaya jamak kepada hadiah. Hadiah ni bahasa Arab sebenarnya al-hadiyah. Jamak dia al-hadaya. Anta tu'tinal hadaya. Kamu sedang bagi kami, memberikan kepada kami hadiah-hadiah. Tu'ti anta. Tapi kalau dalam konteks ni pun membawa maksud pada dia. Dalam konteks cerita ni, dia itu pokok-pokok ni memberikan teduhan, tempat berteduh kepada kami. Tu'ti nazilala. Okey. Ana fakhurun bimadrasati. Saya gembira, saya berbangga, proud, I'm proud. And dengan sekolah saya. Wada'allaha an yubarikaha. Ada'u. Satu lagi Pak. Saya berdoa. Saya memohon doa. Ada'u. Ana ada'u. Nahnu nada'ullah. Nada'u. Dia berdoa kepada Allah. Tada'ullah. Tada'u. Dia perempuan. Tada'u. Nun, ya, ta. Doa. Dia doa, kata doa. Ya? Okey tu dia. Inna mithlu baitis sani. Sekolah ni, sesungguhnya sekolah ni adalah umpama bagaikan seperti rumah kedua saya. Itu dia. Okey. Faham sekarang ni ya? Rekod kali ada berapa PM? Ada berapa PM mudhari' yang kita ni? Okey, saya tengok sini ya. Ada rekod sebenar tu ayyubarika tu pun PM mudhari' juga. Cuma disebabkan dia ada huruf nasab. Huruf yang menyebabkan dia bertukar bagi atas. Sebab tu dibaca ayyubarika. Kalau tak adaan dibaca yubariku. Allah memberkati. Allah tu adalah lelaki. Daripada segi kataan kalimah bahasa Arab. Bukan daripada segi yang berkaitan dengan tauhid tak. Maksudnya dari sekali kalimah Allah, dari segi kalimah bahasa Arab, dia memberi maksud. Dia merujuk kepada muzakkar lelaki. Iaitu huwa, dia lelaki. Jadi kena guna huruf ya. Yubariku. Dia memberkati. Okay. Kalau saya yang memberkati, apa nak guna jadi perkataan yubariku? Jadi apa? Ubariku. Kalau kami, nahnu Nubariku. Kalau awak, anta Tubariku. Kalau dia perempuan, Yubarik. Dia perempuan, ingat, Tubariku. Dia dengan berkunci PL yang sama. Tak juga. Tubariku. Ana ubariku, saya memberkati. Contohnya, nanu nubariku. Huwa yubariku. Anta tubariku. Dia tubariku. Okey? Jadi kita ada PM berapa ni? Ada satu, yubariku. Ada dua. Kemudian ada tu'ti. 3. Arkabu 4. Amshi 5. Azhabu 6. Naktubu 7. Nal'abu 8. Kemudian uhibbu 9. Okay. Adrusu 10. Al-abu 11. Ajlisu 12. Akra'u 13. Ada satu fi'il yang tertinggal. Sebab dia menggunakan kata yang lain, mereka. Wahum yu'allimunana. Tengok situ.
Sebab ada mereka. Mereka belum suruh apa lagi mereka. Tadi baru sebut anak, anta kan. Baru tu je. Ana, nahnu, anta, huwa, anta, hiya. Baru itu saja. Jadi ada hum mereka. Yu'allimuna. Itu yu'allimuna tu. Na tu kami. Yu'allim pada na yang tak ada alif. Yu'allimuna. Itu melibatkan hum. Hum yu'allimuna. Ada waw nun. Kalau kita nak gunakan untuk ana, kena buang dulu waw nun. Waw nun kat belakang tu kena buang. Dia jadi yu'allimu. Jadi bila ada jadi yu'allimu, ya tu untuk siapa? Siapa ingat? Siapa yang gunakan kata ya? Yu'allim. Dia lelaki. Dia lelaki iaitu huwa. Jadi kalau kita nak tukar kepada dia, huwa yu'allimu. Dia mengajar. Nah, yang belakang tu kami. Wa yu'allimuna. Contoh. Dia mengajar kami. Tapi ni fokus pada kata kerja mengajar saja. Yu'allimu. Okay. Kalau saya mengajar. Masa Ustaz nak beritahu, Ustaz sedang mengajar ni. Saya sedang mengajar ni. Apa? U'allimu. Okay. Kalau awak lelaki, anta sedang mengajar. Tu'allimu. Kalau kami nahnu sedang mengajar. Tu'allimu. Ya? Alim. Okay. Kalau dia perempuan, dia sedang mengajar. Tu'allimu. Jadi tu'allimu. Alim. Saya mengajar. Nu'allimu, kami mengajar. Yu'allimu, dia lelaki mengajar. Tu'allimu, awak lelaki mengajar. Atau dia perempuan mengajar. Itu maksudnya huruf sama. Alif, nun, ya. Jadi kita ada 14 dalam petikan ini. Okey. Okey, jadi yang bawah tu untuk dihafal lah. Tak perlulah kita ni kan. Berapa apa ni? Ada tempat, ada perbuatan, tapi seekor sebenarnya perbuatan banyak. Jadi tadi saya dah terangkan satu-satu kan penggunaan kata kerja fi'il tu. Okey. Contoh ayat, ada contoh ayat. Jadi mana tahu nanti, okey, contoh kenapa penting ada contoh ayat? Contohnya, okey, buat ayat menggunakan kata kerja uhibu. Jadi dah boleh buat ayat tu uhibu ustazi wa ustazati. Ataupun nak tukar ayat lain pun tak ada masalah, tak semestinya. Atas kreativiti dan hafalan masing-masing. Contohnya apa? Saya suka bahasa Arab. Uhibul lughatal arabiyyah, boleh tak ada masalah. Saya suka. Uhibul Quran al-Karim, contoh. Tapi gunakan fi'il yang sesuai lah. Mungkin kalau sebut Al-Quran, lebih sesuai gunakan kata kerja. Membaca Aqra'ul Quran al-Karim. Betul, lebih sesuai kan. Jadi, itu pentingnya faham dan hafal. Okey? Ibu tak hafal lah. Dah. Itu jamak. Dia pun hafal. Sebab kata dah ada. Makna dah ada. Jadi dia hafal je. Madrasatun, sekolah. Jamak kepada sekolah, plural dia madaris. Madarisun. Sekolah. Madaris. Maktabatun, perpustakaan. Maktabatun, perpustakaan. Faslun, kelas. Usulun, kelas. Mal'abun, padang. Mala'abun. Ada. Hadikatun. Yang ni. Jadi begitu yang lain ni ada dia punya kat sebelah semua ada dia punya singular, plural, mufrad, jamak, tunggal, jamak. Dia punya kata. Yang penting dihafal. Okey? Ya. Kita pergi kepada teks yang kedua. InsyaAllah. Okay. Teks yang kedua. Okey. Puan Zarina boleh baca?
Tajuk dia, okay, tajuk. Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia daulatun jamilatun fi janubi syarqi Asia. Betul Ustaz? Betul kan? Malaysia ialah sebuah negara yang indah di Asia Tenggara. Asimatuha Kuala Lumpur wa hiya madinatun hadisatun wa mamlu'atun bil mabani aliyah. Ibu negaranya ialah Kuala Lumpur, sebuah bandar moden yang penuh dengan bangunan tinggi. An-nasu fil Malaysia ya'ishuna fi salamin wa wi'amin wa hum fi ajnasin mukhtalifatin misal al-malayuiyah. Betul ke Ustaz? Melayu ya? Misal Malayuiyin. Dia kata bahagian orang bangsa. Misal Malayuiyin. Ada patut Wasinina walhindu walhinudi. Rakyat Malaysia hidup dalam keadaan aman dan harmoni, terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Al-Islamu huwa ad-dinu rasmi fi Malaysia walakin hunaka adyanun ukhra aidan. Islam ialah agama rasmi di Malaysia, namun terdapat juga agama-agama lain. Malaysia masyhuratun بالطبيعة خضراء والشواطئ الجميلة والطعام اللذيذ. Malaysia terkenal dengan alam semula jadi yang hijau, pantai yang indah dan makanan yang lazat. Ya'ti ilaiha suyyahu min jami'il anha'il alami lil istimta'i bijamaliha. Pelancong dari seluruh dunia datang untuk menikmati keindahannya. At-ta'limu fil Malaysia mutawwarun wa fiha mutawwirun wa fiha madaris wa jami'atun masyhuratun. Pendidikan di Malaysia berkembang dengan baik, terdapat sekolah dan universiti terkenal. Kathirum minat tullabil ajnabi ya'tuna ila Malaysia litolabil ilmi bisababin jaudatit ta'limi wan hifadhi takalif. Ramai pelajar asing datang ke Malaysia untuk menuntut ilmu kerana kualiti pendidikan kadzalikal اقتصاد في ماليزيا قوي ويعتمد على الصناعة والزراعة والسياحة. وتعد ماليزيا من الدول النامية السريعة النمو في المنطقة. ماليزيا دولة جميلة جنوب الشرقي آسيا. عاصمة مدينة Ustaz, ada suara siapa ya? Ada macam double suara. Okey. Okey. Kita Malaysia. Itu kita telah belajar kata nama yang dipanggil isim yang
mabni. Isim yang mabni maknanya yang tak berubah. Dari segi i'rabnya, dia tak berubah. Baris akhir yang tidak berubah. Ya, dia hanya dia tak berubah di luar, tetapi secara takdir, secara andaian dia berubah ikut keadaan lah. Dia tak berubah, dia kekal dengan macam mana keadaan pun tetap baca dengan malizia, sebab dia ada huruf alif, ya, dipanggil maksud, isim yang maksud, isim yang ada huruf alif, malizia. Mana-mana nama tempat, nama negara, nama negeri, nama jalan, nama semua, nama khas semua tu, dia ada kira sebagai perempuan, mu'annas. Sebab tu bila kita baca tu, Malaysia daulatun jamilatun. Malaysia sebuah negara yang cantik. Daulatun. Sebab tu digunakan daulatun. Ada tamar butah. Ada tabulat. Sebab Malaysia dikira perempuan. Walaupun dia tidak ada tanda tamar butah. Sebab macam saya beritahu, secara mengikut penggunaan orang Arab, nama tempat, nama khas, nama tempat, nama negara, nama jalan, nama khas lah, nama pertubuhan, apa semua sekali, dia dikira perempuan. Dia kira sebagai mu'annas. Okay. Jadi Janub Syarqi Asia, di Asia Tenggara. Janub tu selatan. Selatan timur, maknanya tenggara lah. Asia. Kan? Janub Syarqi bermaksud tenggara. Kan? Kalau Janub saja, selatan, south. Kalau Syarqun itu east, timur. Jadi selatan dengan timur jadi tenggara. Jadi Asia Tenggara. Di Janub Syarqi Asia. Usimatuha Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dipanggil Kuala Lumpur. Wahia kembali kepada Kuala Lumpur. Sebab tu saya kata, nama tempat, nama negeri, ibu negara, ibu negeri, itu dikira perempuan. Sebab tu dirujuk dengan hiya. Digunakan kata perempuan. Dia, ia, ialah, itu dia. Okay. Madinatun hadisatun, sebuah bandar ataupun kota yang moden. Wahia Madinatun hadisatun wa mamlu'atun, dan penuh dengan apa? Bil mabanil aliyati, dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Mabani itu jamak, plural. Kalau satu bangunan, al-mabna. Al-mabna, satu bangunan. Mabna atau al-mabna. Banyak bangunan, al-mabani. Itu bangunan-bangunan, ya. Okey, jamak. Al-aliyah, tinggi. An-nas fi Malaysia ya'ishuna fi salamin wa bi'amin. Rakyat ataupun nas, orang, ikutnya asal orang. Jadi kita terjemah yang lebih sesuai dengan cerita ni ialah rakyat. Dan rakyat di Malaysia, okey, di Malaysia ya'ishuna, mereka hidup. Ya'ishuna ni fi'il mudhari' juga ada, tapi fi'il mudhari' untuk mereka. Sebab tu dia ada waw nun. Kalau dia bukan untuk mereka, buang sahaja waw nun tu, dia jadi ya'ishu. Jadi kalau katakan untuk huwa, dia lelaki, huwa ya'ishu, dia hidup. Ana, saya, a'ishu, saya hidup. Nahnu, kami, na'ishu, dia ya'ishu. Awak lelaki, anta ta'ishu, dia perempuan, dia ta'ishu. Itu dia bagi kata hidup. Ya, yang di sini mereka, sebab tadi ada waw nun. Ya'ishuna, mereka hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Wa wi'amin. Wahum min ajnasin mukhtalifah. Maknanya rakyat mereka ni siapa? Rakyat Malaysia. Terdiri dari pelbagai kaum. Ajnasin, kaum, mukhtalifah, pelbagai kaum. Min ajnasin muhtalifatin. Malayuyin, sebenarnya ada yang tertinggal. Mislul malayuyina, seperti orang-orang Melayu. Wasiniyina, orang-orang Cina. Walhunuda, dan orang-orang India. Dia jamak kepada India, dia lain sikit. Dia bukan janun.
atau Wa Nun tu. Tapi dia jamak daripada Al-Hindi. Al-Hindi orang India. Seorang India. Al-Hindi. Ramai orang India. Al-Hunud. Al-Hunud. Orang-orang India. Itu jamak dia betul. Dia lain jamak dia. Kalau orang Melayu, Al-Malayuwi. Al-Malayuwi. Seorang Melayu. Al-Malayuwiyun. Atau Al-Malayuwiyin. Orang-orang Melayu. As-Sini, orang Cina seorang. As-Siniyun atau As-Siniyin, orang-orang Cina. Itu jamak. Dia menggunakan waw nun ataupun ya nun. Macam kita lah, al-muslimun dalam keadaan tertentu, keadaan majrur ataupun mansub, dia jadi huruf ya. Al-muslimin, al-mu'minun, al-mu'minun, al-mu'minin, al-kafirun, al-kafirin, al-munafikun, al-munafikin. Tapi mereka tetap tak berubah sebagai jamak lelaki. Semua dia berubah daripada waw nun kepada ya nun mengikut hukum i'rab yang kita dah belajar. Mengikut perubahan kata, sama ada dalam keadaan rafa' apabila dia bertukar kepada keadaan nasab ataupun jar, maka dia tukar daripada huruf ya. Okey. Kemudian al-Islamu huwa ad-dinur rasmiyyu. Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Walakin hunaka adyanun ukhra aidan. Akan tetapi terdapat juga agama-agama lain. Adyanun jamak kepada dinun. Kalau satu agama, dinun. Ad-dinul Islam. Ad-dinul Masih, agama Kristian. Ad-dinul Yahud, agama Yahudi. Ad-dinul Buzi, agama Buddha. Ad-dinul Hindi, agama Hindu. Hunaka adyanun. Ada banyak agama-agama. Itu jamak kepada agama adyanun. Okay, mufrad dia, singular dia, dinun ataupun ad-din. Okey. Jelas dekat ni? InsyaAllah Ustaz. Malaysia masyhurah bitabi'atil khadra'i. Malaysia terkenal dengan at-tabi'ah ni, alam semula jadi yang hijau, yang kehijauan. Itu maksudnya tabi'atil khadra'i. Dengan alam semula jadi yang kehijauan atau alam semula jadi yang penuh dengan kehijauan. Syawati'il jamilah dan pantai-pantai. Syawati, banyak pantai tu, pantai-pantai. Kalau satu pantai je, syati'un. Ini tak ada waw. Syati'un. Syati'ul, contohnya syati'ul bahri. Pantai, satu pantai. Syati'ul bahri. Syati'ul, syati'ul bahri fi Port Dickson contohnya. Pantai di Port Dickson. Asyawati'u fi Port Dickson. Pantai-pantai di Port Dickson. Dia jamak kepada asyati ataupun syati'ul bahri. Asyawati. Okey. Jadi benda yang bukan manusia, yang tak berakal, bila banyak dia dikira perempuan. Secara automatik dikira sebagai perempuan. Maka sebab tu kita kena gunakan adjektif dia, sifat dia yang perempuan. Wasyawati'il jamilati. Dan pantai-pantai yang cantik jamilah. Dia bila jamak yang bukan manusia, dia kira perempuan. Ya, dia kira automatik, dia kira sebagai perempuan, kata yang perempuan. Syaratnya banyak. Walaupun dia tak ada tanda perempuan, dia tak dikira sebagai perempuan. Wa ta'amil laziz, dan makanan yang enak, yang sedap, yang lazat, laziz. Tiga-tiga tu sama. Enak, sedap, lazat. Sama. Laziz. At-ta'am makna makanan ataupun al-ma'kulat. Makanan, food, makanan. Lawannya al-mashrub, al-mashrub ataupun al-mashrubat, minum-minuman. Lawan kepada at-ta'am. Ya'ti ila as-suyyahu, kan, pelancong. As-suyyah tu pelancong. Pelancong datang ke mana? Ke Malaysia ni, ilaiha, ke Malaysia. Tu kembali kepada Malaysia.
ya'ti ila Malaysia as-suyahu. Macam tu sebenarnya. Tapi tak digunakan kata Malaysia, ganti dengan pronoun domir ha. Ya'ti ilaiha as-suyahu. As-suyah ialah jamak ataupun plural kepada seorang pelancong. Seorang pelancong. As-sa'ih. As-sa'ihu, seorang pelancong. Jamak kepada as-sa'ihu, as-suyyah. As-suyyahu, pelancong-pelancong. Ataupun satu lagi kata jamak yang ada waw nun, as-sa'ihuna, pelancong-pelancong lelaki. Jadi perkataan lain selain daripada as-suyyah. Jadi boleh guna, nak guna as-sa'ihuna pun boleh, nak guna as-suyyahu pun boleh. Kedua-duanya membawa maksud pelancong-pelancong. Cuma bezanya, kalau as-suyyah, gabungan pelancong lelaki pada perempuan. Tapi kalau as-sa'ihuna, pelancong lelaki sahaja. Pelancong lelaki sahaja. Itu bezanya. Okey? Min jami'i anha'il alami, daripada seluruh pelosok alam. Daripada rata-rata dunia lah. Jami' semua, seluruh, serata, merata. Anha'il alam, pelusuk dunia. Anha' tu pelusuk ujung. Anha' daripada pelusuk dunia, lil istimta'i, untuk menikmati, enjoy, bijamaliha, dengan kecantikannya. Itu kecantikan Malaysia. Okey, bijamal, kecantikan. Kalau jamilah tu cantik, jamal kecantikan, iaitu kata terbitan, isim masdar, kata terbitan yang ada imbuhan ke an, maka dipanggil isim masdar, kata terbitan. Kalau jamilah itu adjektif, sifat. Itu beza antara jamilah dengan jamal. Ada nama orang kata jamil makna cantik. Biasanya seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi kalau siapa nama jamilah, bermaksud dia perempuan yang cantik. Kalau nama dia Jamil, lelaki yang cantik. Itu sifat cantik. Tapi kalau Jamal, itu namanya kecantikan. Itu beza maksudnya. Dan bila kita panggil contoh nama orang Jamal, ejaannya mesti macam ni. Jim, mim, alif. Mesti kena ada alif. Maka bila kita panggil, dia kena panggil macam mana? Jamal, kena panjangkan. Maksudnya, kecantikan. Jangan panggil Jamal. Siapa tahu kenapa tak boleh panggil Jamal? Kena panggil Jamal, kena panjangkan. Okay. Jadi unta, Ustaz. Unta. Tahu, alhamdulillah. Pernah dengar ya? Jadi kalau kita panggil Jamal, umpama kita eja dia jim, mim, lam, tak ada alif dekat mim tu. Bila Jamal ataupun Jamalun, itu mana unta. Orang yang kita panggil dia Jamal, mungkin dia tersenyum. Ya saya, sebab dia tak faham. Tapi kalau katakan orang Arab dengar, kau panggil dia unta, kan? Sebab apa? Sebab kita tak memanjangkan mim. Kita panggil Jamal. Unta lah. Macam kita panggil, hey unta. Sebab tu kalau nak panggil nama orang Jamal, kena panjangkan mim tu. Jamal, baru betul. Maksudnya keindahan atau kecantikan. Itu beza je. Dengan kita perbezaan bahasa Arab hanya dengan satu huruf saja tadi, ataupun dengan panggilan yang berbeza tadi, menentukan maksud yang berbeza. Sebab tu kena berhati-hati supaya tidak tersilap. Tapi orang kita Melayu mungkin tak faham. Tapi kalau yang faham, orang Arab dengar ataupun ada yang faham, maka dia akan tahu, kalau panggil Jamal tu unta. Tapi kalau Jamal, baru betul. Ya, keindahan atau kecantikan. Tapi kalau Jamilah tak ada masalah. Memang cantik. Jamilah. Tak ada tamar butah. Itu perempuan. At-ta'lim di Malaysia, dan di Malaysia mutatawir, progresif, berkembang. Berkembang baik, mutatawir. Okay? Wa fiha madarisun, di Malaysia ni ada, di dalamnya, maksud di dalam Malaysia ni ada apa? Madarisun, terdapat sekolah, ada sekolah jamak pada madrasah. Madrasatun singular. Plural dia madaris. Mufrad jamak dia. Madrasatun madaris, sekolah-sekolah. Wa jami'atun
masyhuratun. Ada sekolah-sekolah dan universiti yang terkenal. Kalau satu universiti, jami'atun. Jamak yang mesti dia jadi jamak perempuan. Jamak muannas. Jami'atun. Alif ta. Dia sama macam orang Islam perempuan, muslimatun. Ramai orang Islam perempuan, muslimatun. Mu'minatun. Munafiqatun. Kafiratun. Dan sebagainya. Itu jamak perempuan. Ya, yang kita tambah dengan alif ta di belakang. Okey, sama juga perkataan universiti pun. Katsirun minat tullabil ajanib. Ramai di antara pelajar-pelajar asing, foreigner, pelajar-pelajar luar. Ya'tuna ila Malaysia li talabil ilmi. Mereka datang ke Malaysia. Ya'tuna tadi. Ya'tu. Nah, ada waw nun. Kata kita datang. Bila kita buang waw nun, dia akan jadi ya'ti. Ya'ti, dia datang. Huwa ya'ti, dia datang. Dia lelaki datang. Ia, dia perempuan. Ta'ti, dia datang. Anta, awak lelaki. Ta'ti, awak datang. Ana, a'ti, saya datang. Nanu, na'ti. Itu dia punya perubahan PN mengikut yang domel dah. Domel yang kita dah. Yang Ustaz minta untuk dihafal, diingat dia punya sifat dia. Alif, nun, ya, ta. Okey, jadi dia kata apa sini? Katsirun minat tullabil ajanib ya'tuna ila Malaysia li talabil ilm. Ramai di antara pelajar-pelajar luar datang ke Malaysia untuk menuntut ilmu bisababi dengan sebab jawdati ta'lim, mutu ataupun kualiti pendidikan, ya, kualiti pendidikan di Malaysia. Wan khifadit takalifi, dan kos. At-takalif tu kos yang rendah, kos yang berpatutan, kos yang maksudnya rendah intifat. Rendah. Maksudnya kerendah tu apa? Maksudnya berpatutan. Wan inhifad. Inhifadi. At-takalif. Bila kita sama dengan tu jadi wan hifadi takalifi. Dan kos yang berpatutan atau kos yang rendah. Kazalika al-iktisadu fi Malaysia qawiyun. Begitu juga ataupun selain itu, mana-mana boleh. Al-iktisadu fi Malaysia qawiyun. Ekonomi Malaysia kuat, kukuh, dan qawiyun. Wa ya'tamidu 'ala as-sina'ati, dan ianya bergantung kepada apa? Ekonomi Malaysia ni. As-sina'ah, industri. Waz-zira'ah, pertanian. Was-siyahah, dan juga pelancongan. Ya, tiga perkara ni. As-sina'ah, az-zira'ah, as-siyahah. Dan Malaysia minat dual namiyati as-sari'ati an-numuwi bil mantiqah. Malaysia dianggap sebagai Malaysia dianggap sebagai negara, salah sebuah daripada negara membangun. Dual jamak kepada daulatun tadi. Negara-negara. Jamak dia ad-dual daripada perkataan daulatun. Okey, jadi Malaysia adalah di antara negara yang membangun, daripada negara membangun dengan pesat. Syariah, mana dengan cepat. Syariah an-numu, maknanya pesat membangun. Pesat membangun. Okey. Bil mantiqa, di rantau ini, mana di rantau ASEAN. Di rantau ASEAN negara. Asia Tenggara. Itu mantiqah. Itu maksud al-mantiqah. Okey. Sekarang ini semua faham apa yang kita dah ni. Okay. Jadi tadi banyak tekankan berkenaan dengan kata mufrad dan jamak. Kata mufrad dan kata jamak.
Dan juga melibatkan mana isim mu'annas, mana isim muzakkar lelaki. Okey. Di bawah ni ada mufradat. Ada kosakata. Mufradat ni kosakata. Macam tadi juga lah. Ini saya bagi salah satu untuk menambahkan hafalan. Mungkin ada perkataan yang dah jumpa dalam teks yang pertama. Tak masalah. Kalau yang sama boleh sikit. Itu kalimah tu yang baru, yang belum hafal lagi ataupun yang belum lagi diingat, maka bolehlah dihafal. Ni. Ya. Kalimah-kalimah secara perkataan-perkataan pendek. Okey. Kemudian ini ada perkataan sama erti. Maksud dah begitu, sinonim. Contohnya jamilun. Kata sama erti dalam bahasa Arab, hasan. Hasan. Kabirun. Sama erti, azimun. Mana sama? Salamun erti, aman. Dan seterusnya lah. Dihafal, dibaca. Yang penggunaan kata. Ya. Di kat sini ada 10 kata sinonim, kata sama erti. Jadi kena hafal kat sini. Ya. Yang ni pula kata antonim, abdad, kata lawan dia. Contoh jamilun, lawannya apa? Itu qabihun, iaitu jelek ataupun buruk. Okey. Jadi situ bawah ada lagi, ada 10 juga, ada 8 ni. Ada 8. Ada 10 juga. Sama. Kata lawan ataupun kata yang berlawanan. Okey, ini pun sama, minta dihafal. Kemudian ada soalan objektif, ada soalan kefahaman. Soalan kefahaman berkenaan dengan tajuk Malaysia tadi. Okey. Saya nak test ni. Okey, Puan Safra, lain dah okey Puan Safra? Puan Safra ada tak ni? Hello. Ustaz. Okay, boleh dengar Suara Puan Safra? Ustaz dengar saya. Hello. Ustaz dengar, ya. Soalan nombor 1. Aina taqa'u daulatun Malaysia? Di mana terletaknya negara Malaysia? Macam mana nak jawab? Ya, Puan Safra, boleh cuba. Aina taqa'u daulatun Malaysia? Jawabnya, al-jawab taqa'u Malaysia fi janubi syarqi Asia. Taqa'u daulatun. Jadi kita ambil soalan tu, dia ada daulatun, kita sebut, kita tu jugalah. Okey. Taqa'u daulatun Malaysia fi janubi syarqi Asia. Yang kedua, Pantazilah. Malaysia, apa ibu negeri, capital Malaysia? Mahia asimatu Malaysia. Asimatuha Kuala Lumpur. Asimatu Malaysia. Asimatu Malaysia Kuala Lumpur. Ya. Dia kena guna ya. Iyalah. Bila kita kita guna ya tu bermaksud iyalah. Okey. Asimatu. Ini satu yang jawab. Asimatu Malaysia iya Kuala Lumpur. Okey. Jadi iya bermaksud iyalah. Ya di sini bila kita nak jawab dia bermaksud iyalah. Okey. Okey, Puan Nisa, nombor 3. Mimma yatakawwanu sukkanu Malaysia. Daripada kaum manakah terdirinya penduduk Malaysia atau rakyat Malaysia? Mimma yatakawwanu sukkanu Malaysia. Yatakawwanu sukkanu Malaysia min ajnasin mukhtalifatin mislal malayuwiyata. Mislal malayuwin. Malayuwin wasiniyina walhinudi. Okay, ya. Jadi mulakan daripada yatakawwanu.
terdiri. Penduduk Malaysia, sukan Malaysia min ajnasin mukhtalifatin, pelbagai kaum seperti sebut Ismail Wasidin wal Hunu. Okey. Yang keempat, Puan Fazilah. Ma huwa ad-dinur rasmiyyu fi Malaysia? Apa agama rasmi di Malaysia? Al-Islamu huwa ad-dinur rasmiyyu fi Malaysia. Tandai di dal bawah. Ad-dinur rasmiyyu. Al-Islamu huwa dinur rasmiyyu fi Malaysia. Okay. Al-Islamu huwa ad-dinu ar-rasmiyu fi Malaysia, ataupun ad-dinu ar-rasmiyu fi Malaysia huwa ialah al-Islamu. Apa boleh juga. Yang tadi pun betul, yang ni pun betul. Kita ambil jawapan soalan. Agama rasmi di Malaysia ialah Islam. Ad-dinu ar-rasmiyu fi Malaysia huwa al-Islam, ataupun tak ada pun boleh. Al-Islamu wa ad-dinu ar-rasmiyu fi Malaysia pun boleh. Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Antara dua itu boleh. Ya. Okey. Nombor 5, bimada tashtahiru Malaysia? Okay, Puan Zarina. Bimada tashtahiru Malaysia? Apakah Malaysia terkenal dengan apa? Tashtahiru Malaysia bitabi'atil khadra'i wasyawati'i jamilah wa ta'ami ladhizi. Wa ta'ami ladhizi. Malaysia terkenal dengan pemandangan alam semula jadi yang kehijauan dan pantai-pantai yang cantik, wasyawati al-jamilah, dan makanan yang lazat, wa ta'ami ladhizi. Okey, nombor 6. Puan Safra, limaza ya'ti suyyahu ila Malaysia? Limaza ya'ti suyyahu ila Malaysia? Kenapa pelancongan Malaysia? Ya'ti suyyahu lilistimta'i bijamali Malaysia. Okey. Ya'ti as-suyyahu ila Malaysia lil istimta'i bijamali Malaysia. Kita tukar sebab kita dah mulakan dah sebut Malaysia. Ya'ti suyyahu ila Malaysia lil istimta'i bijamaliha. Bijamaliha Malaysia. Malaysia tak payah sebut lah sebab kita dah sebut. Kita dah okey. Ganti dengan ya. Malaysia sebab nak menikmati keindahannya. Bijamaliha. Bijamaliha. Lagi? Bijamaliha. Lagi? Selain boleh menikmati keindahannya, apa lagi? Pelajaran Malaysia. Bijamaliha. Satu je. Okey, betul. Satu je. Okey. Bijamaliha. Okey. Nombor 7. Okey. Nombor 7, Puan Nisa. Betul? Okey. Limaza ya'ti tullabul ajanibu ila Malaysia? Kenapa pelajar-pelajar asing datang ke Malaysia? يأتي الطلاب الأجانب إلى ماليزيا بسبب جودة التعليم وانخفاض التكاليف. At-tullabu al-ajanibu. Bukan al-ajanibi. Al-ajanib. Sebab al-ajanib dia merupakan adjektif kepada pelajar. Bagi depan jadi dia Yasti at-tullabu al-ajanibu ila Malaysia kerana apa nama tu?
Kerana apa? Untuk li talabil ilmi, kan? Apa nak bentuk ilmu? Li talabil ilmi bisababi jaudatit ta'lim wa inkhifadit takalifi. Sebab kualiti pendidikan Indonesia kosnya yang kurang ataupun berpatutan. Soalan yang terakhir, Puan Fazilah. Okey. Ala ayyi sya'bin ya'tamidu al-iktisadu fi Malaysia. Atas sektor apakah? Pada sektor apakah ekonomi Malaysia bergantung? Ekonomi Malaysia ni bergantung kepada sektor apa? Ala ayyi yaqtasidu al-iktisadu fi Malaysia. Boleh jawab daripada iktisadu, Ustaz? Iktisadu fi Malaysia. Untuk daripada Daripada Ya'tamidu iktisadu fi Malaysia qawmiyun wa ya'tamidu ala sana'ati waz-zara'ati was-sayahati. Jadi ya'tamidu kan kita dah sebut, tak perlu dah lagi sekali. Jadi ya'tamidu al-iktisadu di Malaysia. Jadi kita ambil mana tu? Yang tu. Ala. Tambah ala situ. Kan? Ala sina'ati waz-zira'ati was-siyahati. Maknanya ekonomi Malaysia bergantung kepada ala. Kepada apa? Industri. Ala sina'ati, pertanian, waz-zira'ati, dan pelancongan, was-siyahati. Okey. Okey, jelas ya? Dapat dekat ni? InsyaAllah Ustaz. Okey. Alhamdulillah, dirasa kita kelas kita untuk pada malam ni. Jadi ini bersama-sama dah kita menjawab dia punya soalan kefahamannya. Okey. Jadi yang ni kalau nak hantar boleh hantar. Nantilah boleh buat atau mail, ya. Rasa macam yakin nanti kalau keluar soalan macam ni boleh jawab, tak ada masalah. Semuanya kalau hantar tu boleh nampak mungkin kalau ada tertulis mana nak betulkan apa kan, puan-puan yang dapat diperbetulkan. Okey, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah ya, dengan kelas pada malam ni ya dapat ada manfaat untuk antum semua ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan dapat memahamkan dapat memahami bahasa Al-Quran ni, dan juga memberikan kita istiqamah untuk terus belajar ya. Walaupun nanti selepas daripada dah habis untuk sesi CJ ni, mungkin akan datang ada lagi tambahan ya, pelajaran yang lain, insyaAllah ya, boleh lagi ya, kerana belajar ni tak habis. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tak tahu, lagi banyak yang kita kena kaji, kena korek kan, kena gali ya. Itu dari ilmu. Okay. So, insyaAllah nanti besok insyaAllah saya akan berikan jadual untuk kita punya ujian yang bermula minggu depan, dan juga silibus lah, ataupun apa yang nak kena ulang kaji lah daripada modul ni, muka surat berapa, jadi sekurang-kurangnya dapatlah ya, anggota apa dapat fokus kan. Kalau secara umum takut banyak sangat kan, jadi yang insyaAllah besok ya. Okey, syukran lakum ila liqa ya, tisbahina ala khair. Selamat malam, tisbahina ala khair bermaksud selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan.